Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan ulang kaji tentang subjek akidah bagi KAFA tahun 2 yang juga boleh digunakan untuk ulang kaji UPKK dan juga UPSRA. Tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan sifat wujud. Okey, sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita secara akalnya, okey, akal kita akan berfikir tentang Allah Allah menciptakan gunung ganang, menciptakan haiwan, menciptakan matahari, menciptakan laut, bulan, bukit, bukau dan sebagainya. Itu mestilah ada penciptanya. Setiap perkara yang ada di sekeliling kita mestilah ada penciptanya, dan kita meyakini bahawa Allah itu adalah wujud. Tetapi kita tak nampak, kita tak boleh nak gambarkan Allah tu macam mana. Cuma jauh dalam fikiran dan daripada sudut hati kita meyakini bahawasanya Allah itu wujud, dan kita wajib percaya yang Allah itu wujud. Okey, sifat wujud ni yang kita akan bincangkan dalam video kali ini. So, yang pertama kita akan menyatakan pengertian sifat wujud bagi Allah. Kemudian kita akan menyebut dalil nakli dan akli kewujudan Allah, dan juga kita akan menyatakan kesan mempercayai sifat wujud bagi Allah. Okey. Kita tengok kepada maksud sifat wujud bagi Allah. Okey, wujud ialah sifat wajib bagi Allah. Okey, wujud ialah sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wujud ialah sifat nafsiyah, iaitu sifat zat bagi Allah. Sifat zat bagi Allah. Zat tu apa? Bukan zat protein, zat besi dan sebagainya tu. Maksud zat kat sini, sifat wujud itu ialah sifat bagi diri Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Hanya Allah sahaja yang tahu bagaimana rupa bentuk diri dia. Allah ni tidak berupa, Allah tidak berbentuk apa-apa. So macam mana diri Allah, zat Allah itu, hanya Allah yang tahu. Okey? Kemudian wujud. Wujud tu maksudnya ada. Wujud artinya ada. Okey, sifat wujud Allah tidak dikaitkan dengan masa atau tempat. Okey, sifat wujud Allah ni tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Maksudnya Allah tu dia ada, tetapi bila dia ada ataupun di mana dia ada tidak dikaitkan dengan tu. Habis tu macam mana? Sebab tu orang yang wujud, yang ada kaitan dengan masa dan tempat adalah makhluk. Kita wujud di satu tempat. Contohnya sekarang, saya wujud. Saya di rumah saya. Masa pukul berapa sekarang, contohnya. Tapi Allah tidak dikaitkan dengan tu. Allah ni, Allah ni dia wujud tetapi tidak ada kaitan dengan masa dan tempat. Okey? Kita tak boleh nak kata Allah tu di atas, ada atas langit. Tak boleh. Okay? Allah tidak bertempat. Okay. Kemudian, wujud lawannya adamun. Okay? Adamun artinya tiada. Dan mustahil Allah bersifat dengan sifat tiada. Okay, ini sifat wujud. Kita wajib percaya yang Allah itu wujud. Dan Allah wujud tidak bertempat dan tidak bermasa. Kemudian, mustahil Allah tu bersifat dengan tiada. Allah tu ada dan mustahil. Lawan bagi sifat ada tu ialah tiada. Mustahil Allah tu tak ada. Kalau Allah tak ada, macam mana nak berlaku keseluruhan alam ini? Nak adanya laut dan sebagainya, siapa yang ciptakan? Dan yang maha pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, boleh? Kita tak perlu nak tanya dekat mana Allah. Okey? Kita tak tahu, kita tak perlu nak tanya bila masa Allah turun ke bumi, tak ada. Yang penting dalam kepala kita, dalam fikiran kita hanyalah percaya yang Allah itu wujud. Sebab tu bila kita tengok bukit, cantiknya bukit, kita sebut subhanallah. Kita puji Allah dengan kecantikan, dengan kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memikirkan di mana Allah. Tapi dalam fikiran kita, memang kita yakin, dalam hati kita, kita yakin yang Allah itu bersifat dengan sifat wujud. Okey, dalil nakli.
Dalil nakli ni adalah dalil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan sesuatu perkara yang kita bincangkan. So, apa yang kita bincangkan pada kali ini adalah sifat wujud. Dalil Allah bersifat dengan sifat wujud adalah daripada surah Al-An'am ayat 102, Allah sebut zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain daripada Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. So Allah tekankan bahawa aku ni, Allah ni adalah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, pencipta segala sesuatu, khaliqu kulli syai'in. Allah ni pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang kita nampak dan yang kita tidak nampak. Kemudian fa'buduh. Fa'buduh tu maksudnya maka sembahlah Dia, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dialah yang mentadbir segala sesuatu. Itu dalil nakli tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil akli. Apa pula dalil akli? Dalil akli ni adalah dalil daripada akal, logik akal fikiran kita yang kita percaya bahawa setiap sesuatu yang terjadi di atas muka bumi, alam ini berlaku adalah dengan penciptaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok dalil akli. Dalil akli wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Okey, akal mengajak manusia berfikir bahawa alam yang serba lengkap dan teratur rapi ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Mesti ada penciptanya, dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala yang terjadi, bulan, bumi, matahari, manusia, haiwan, semuanya itu adalah ciptaan Allah, dan bila ada yang mencipta, mestilah dia bersifat dengan sifat ada. Dia bersifat dengan sifat wujud. Allah tu ada, Allah tu wujud. Itu dalil akli. Seterusnya, kesan mempercayai sifat wujud bagi Allah. Apa kesan kita sebagai orang Islam percaya dengan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala? Kesan yang pertama adalah sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Yang kedua, tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Bila kita percaya, kita yakin yang Allah tu wujud, kita tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Maksudnya apa? Kita akan buat amal ibadat, kalau depan orang, confirmlah kita buat yang terbaik supaya orang tidak kecam kita. Kemudian kalau kita bersendirian pun, kita tidak akan melakukan kejahatan. Kita tak akan fikir yang, ni kalau aku buat apa-apa yang jahat pun orang tak tahu, orang tak nampak. So walaupun bersendirian, kita tidak akan melakukan kejahatan dan kita akan buat amal ibadat yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita yakin yang Allah itu ada. Kemudian sentiasa taat pada perintah ibu bapa dan guru. Bila kita yakin yang Allah itu ada, kita akan jadi sentiasa taat kepada perintah ibu bapa dan guru, sebab perintah ibu bapa dan guru ni biasanya adalah perintah yang baik. So, tapi kalau perintah tu yang tidak baik, maka tidak bolehlah nak ikut. Tapi biasanya, memang ibu bapa dan guru memberi perintah kepada kita, memberi tunjuk ajar kepada kita untuk perkara-perkara yang baik, dan kita kena taat akan perintah tersebut. Kemudian tidak akan bercakap bohong. Sebab kita tahu, walaupun kita berbohong dengan orang, dan orang percaya apa yang kita bohong tu, tapi Allah tahu. Allah tu ada. So, kita akan takut untuk bercakap bohong sebab Allah tu wujud. Sentiasa reda dengan ketentuan Allah. Apa sahaja takdir kita, kita reda dengan ketentuan Allah. Mungkin hari ini kita susah, insya-Allah esok lusa Allah bagi kita kesenangan dan kegembiraan. Itu kesan mempercayai sifat wujud bagi
bagi Allah. Okey. Baiklah. Daripada apa yang kita telah pelajari tadi, bila kita yakin yang Allah itu wujud, maka sentiasalah menyebut Alhamdulillah di setiap perkara yang baik yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebaikan yang jadi pada diri kita, selalulah kita puji Allah dengan sebut Alhamdulillah. Apa yang kita rasa kagum dengan kejadian Allah, maksudnya kita nampak pelangi contohnya. Subhanallah, cantiknya pelangi. Kembalikan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita takjub itu. Okey. So ini saja apa yang kita boleh kongsikan dalam membicarakan tentang sifat wujud bagi Allah dalam subjek akidah tahun 2. Juga boleh digunakan untuk UPKK dan juga UPSRA. So, selamat mengulang kaji. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.